Kesian pula dengar sis ni cerita tadi. Dia nak brisk walk dan belajar running tapi malu sebab ada kawan-kawan dia gelakkan dia sebab pakai kasut running biasa-biasa je. Runner tu cakap kasut macam ni sakit kaki berlari. Paling-paling tak pun beli Asics ke Adidas ke. Amboi, siapa tu mesej ni tunjuk sikit muka dia? Sedihnya. Tapi memang logik memang ada orang yang macam tu yang jadi macam dia tak fikir orang. We know kalau pakai kasut biasa dan kasut yang khas dia memang akan ada perbezaan. But cara tu kena betul lah. Kan ingat bila kau mampu, kau ingat orang lain pun sama mampu macam kau. Because nowadays kasut running tak ada yang murah. Memang 100 dan ke atas. Dan you punya berapa harga? Murah-murah Kalau je. you boleh share kan. Murah-murah je. Berapa? China mari. Tak baik tipu tau. Ni ni mana ada 10 tipu? Zulhijjah Betul lah ni. datang daripada China. Berapa harga? Kasut I brand Li-Ning China. Berapa harga? Alhamdulillah. Kalau korang dengar Faris sebut Alhamdulillah, maknanya harga dia memang Mana ada? dia ikut kemampuan dia lah. Alhamdulillah.